Alhamdulillah kita nak pindahkan telur ni. Dia punya induk pun dah keluar. Pukul 4 petang biasa dia memang keluar. Kita tinggalkan petang tinggal. Dan dia pun bukan bermalam kat sini. Kalau tinggal sini kena hujan sejuk. Rugi ni. Tak tahu ni telur okey lagi ke tak ni. Ada 6 lah. Tadi kita kira ada 5 pun 6. Mungkin satu lagi dah baru keluar kot ni. Tak tahu lah. 2 3 4 5 6 ada pecah. Dah ambil ni. Kita nak bagi dekat telur. Kita nak bagi itik meram. Bagi itik meram. Dia kalau tinggal situ dia bila malam dia masuk reban kan. Dekat reban. Reban kunci, dia tak boleh keluar. Mana dia nak mengeram anak dia. So yang ni dah 5 hari atau berapa kali tu kan. Kalau sehari kita bertelur satu dah 6 hari dah. Seminggu dah ni telur ni. Dia dah mengeram tu. Dia dah mengeram, siang dia mengeram tu. Tengok je. Ayam Belanda je telur kat luar. Ni nak masuk. So itik mengeram. Ayam Belanda. Oh, saya macam telur itik kan. Masuk YouTube cik. Dia macam ada bujur sikit lah. Ni. Ada bintik-bintik sikit. Dia bertelur kat luar. Dulu dia bertelur kat situ. Ni kanan. Sekarang kat kiri pula. Nak minta tolong itik geram kan ni. Itik mengeram kan. Ibu su letak kat situ. Tengok. Itik ni kat luar. Mana mengeram ya? Dia selalu ni kena kacau dengan ayam Belanda. Dia duduk. Ada telur ni nampak. Telur. Tapi dia tak mengeram. Ni ada telur. Ni kalau pakai tangan ni dia ketuk je. Ini pun dia dah ketuk ya. Kalau tak silap ada satu dulu, ada satu letak ni kat sini. Dia dah. Tak jumpa. Tu telur itik. Yang satu tu tak lain. Tak nampak. Dia ambil tak? Tak tahu ujung-ujung tu, tak tahu ujung. Yang kat luar tu nampak macam telur itik. Yang dalam sikit tu tak nampak. Ambil tu. Alhamdulillah dia ambil lah. Dia bagi kat kawan dia. Ni pun kalau ayam Belanda nak kacau pun ada 2 ekor kat sini kan. Dia tak boleh kacau lah.
geramkan Yang seekor lagi tu buat dia. Tapi nanti dia pandai-pandai lah. Letak dalam. Ni nampak. Ni mak dia ni. Mak dia. Induk dia. Tak malam diorang berkurung sini. Semua berkurung sini. Tak, kalau dekat luar tu hujan apa semua. Macam mana? Kalau jadilah telur ni. Kalau tak jadi sebab dia dah 5-6 telur kat luar kan. Dah seminggu. Ada hujan kat luar apa semua. Siang dia ni dia ram. Pagi-pagi setengah hari tu dia ram. Hari dah panas dah. Kalau nak kata tak berbenih, dah ada 3 jantan ni. Ada 1 jantan ni. Dulu ada 2 jantan, 1 dah jadi rendang apa? Kari. Masa raya dah kari dah. Okey, telur. Silati tolong ramkan, okey. Kadang-kadang bergaduh. Ibu kata dia bergaduh sampai pecah telur. Kalau ada bajet boleh lah buat rebas ni. Belum ada bajet lagi. Duit keluar lagi. Mana nak duit masuknya? Apa yang ada lah. Kalau tak seekor anak RM25. Kalau dapat 5 anak ni alhamdulillah lah. Tak banyak lah. Kalau seekor pun jadilah.